Sistem urinari manusia berfungsi untuk menyingkirkan bahan buangan daripada badan melalui proses penapisan darah dan penghasilan urin. Sistem ini juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan air, elektrolit dan tekanan darah. Organ utama yang terlibat termasuklah buah pinggang, ureter, pundi kencing dan uretra. Model yang kami cipta ini menunjukkan struktur utama sistem urinary secara 3 dimensi. Di bahagian atas terdapat inferior vena cava dan aorta yang membawa darah ke buah pinggang. Pada bahagian kanan menunjukkan buah pinggang secara penuh, manakala di sebelah kiri terdapat buah pinggang yang dipotong untuk menunjukkan struktur dalaman seperti renal cortex, renal medulla dan renal pyramid. Dua ureter menghubungkan buah pinggang ke bladder iaitu pundi kencing yang berfungsi sebagai tempat simpanan urin. Akhir sekali, uretra membawa urin keluar dari badan. Proses utama dalam sistem urinary bermula di buah pinggang. Darah yang masuk melalui renal artery akan ditapis dalam struktur yang dikenali sebagai nephron. Di sini, bahan buangan seperti urea, garam berlebihan dan air akan ditapis keluar dan membentuk urin. Urin kemudian mengalir melalui ureter ke bladder di mana ia disimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Sepanjang proses ini, sistem urinary bekerjasama dengan sistem peredaran darah untuk mengekalkan homeostasis tubuh. Tanpa sistem urinary yang berfungsi dengan baik, toksin dan bahan buangan akan terkumpul dalam badan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti tekanan darah tinggi, jangkitan saluran kencing dan kegagalan buah pinggang. Contohnya, pesakit yang mengalami chronic kidney disease perlu menjalani rawatan dialisis untuk menggantikan fungsi penapisan buah pinggang. Model ini direka menggunakan bahan kraft seperti kotak terpakai, kertas, tisu dan botol plastik untuk menyerlahkan setiap struktur dengan jelas. Kami juga menambah potongan rentas pada buah pinggang kiri untuk menunjukkan struktur dalaman secara lebih mendalam. Pendekatan ini bukan sahaja unik tetapi juga membantu pemahaman visual terhadap fungsi setiap komponen. Kesimpulannya, sistem urinary adalah sistem penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengekalkan keseimbangan dalaman dan menyingkirkan bahan buangan. Melalui model ini, kami berharap dapat membantu rakan-rakan dalam memahami proses fisiologi sistem urinary dengan lebih jelas dan berkesan. Sekian sahaja hasil kerja daripada kami dalam menyempurnakan model ini. Saya Nur Aina Arifah dan rakan saya Nuri Zahira. Semoga bermanfaat.